Assalamualaikum. Hari ni aku nak share dekat korang cara aku mencantikkan Eva Road yang dah buruk ni menggunakan Shrimp Tube. Selain mencantikkan road, Shrimp Tube ni juga membuatkan genggaman lebih kesat. Jadi akan lebih best lah bila memancing nanti. Jadi, jomlah aku tunjukkan cara nak pasang Shrimp Tube ni ke pemegang Eva Road. Mula-mula kita ukur dulu sebelum memasukkan Shrimp Tube. Pastikan potong lebih sedikit dari kedudukan asal Eva supaya senanglah nanti kita nak adjust. Lagipun, Shrimp Tube ni akan mengecut daripada panjang asal. Jadi, kita potonglah lebih sikit supaya nanti senang nak alter. Untuk proses kecutkan Shrimp Tube ni, korang boleh pakai hair dryer. Kalau tak ada, korang boleh pakai dapur gas macam aku ni lah. Semasa proses manas ni, korang jangan rapatkan sangat. Biar panas je. Selesai proses pengecutan tadi, korang boleh alter lebihan Shrimp Tube tadi bagi cantik sikit. Shrimp Tube ni juga bukan boleh sahaja digunakan untuk rod pancing. Kau boleh gunakan untuk raket ataupun segala benda untuk dipegang untuk dicantikkan. Terima kasih juga kerana sudi menonton. Kalau anda rasa tutorial ni membantu, jangan lupa komen, like dan share untuk lebih lagi tip memancing. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.